Berapa kerap saya buat yang ni? Okey, tak kerap. Saya buat 2 minggu sekali. Okey, pasal saya memang under maintenance kulit saya jaga elok. So, macam mana you all nak pastikan level 1, 2, 3, 4, 5 tu kena dengan kulit you all? Mula-mula untuk beginner start dengan level 1. Lepas tu naik. And the best thing, dia bantu untuk siapa yang ada kulit berlubang, kusam, jeragat untuk buang sel kulit mati. Masa you all buat ni, you all boleh bau tu hangit. Dia buang sel kulit mati. Sakit tak sakit yang? Nampak tak? Oh, kulit kita lagi bersih. Yang kita tak nampak. You tak nampak dia buang sel kulit mati. Tapi bila you lap tu, you akan nampak. 2 minit dah. Bobek sambil tangan berjalan. Tak apa. Saya buka tangan saya, nampak. Buang sel kulit mati. Oh, lepas tu kita pakai lotion semua. Okey, bila you buat yang ni, you tak payah buat tiap-tiap malam tau. Untuk yang blue ni, tak payah buat tiap-tiap malam. Tak payah pakai. Berapa you buat tu, pakai je skincare. Untuk yang warna biru, dia tak perlukan pakai dengan gel ke apa. Dia kena pakai on dry skin. Okey, take note that. Kalau yang lampu biru ni, you all kena pakai on dry skin. So, and best thing ialah you all boleh bayar pakai cash or automi. Ambil peluang masa time gaji ni untuk ada a nice device kat rumah untuk practicality, untuk jaga rumah muka. Jaga rumah pula dah. Okay, baik. Assalamualaikum.